Kalau ada aku kenal kau, pecah nanti muka kau. Kalau ada aku kenal kau, pecah nanti muka kau. Kalau ada aku kenal kau, pecah nanti muka kau. Okey geng, abang Koroi baru habis settle live dekat Puchong, Sri Lanka bersama tim-tim. Ada lagi sebenarnya tapi tak nak tunjuk muka. Tadi live kita orang di Ubud. Di Ubud tak tahulah berada sini ke penjaga Rohingya ke, kita orang tak tahu. Sebab kita orang buat live tadi sebagai YB Boplay. Tak nak cakap banyak, kau tengoklah video ni. Nanti kita akan proceed dekat I.O. So apa-apa video yang akan datang banyak lagi dekat live tu. Nanti kita orang abang Koroi akan post. Okay, stay tune. Viralkan video ni. Korang tak payah cebok. Korang tak payah Kalau cebok. betul-betul nak pertahankan, Bukan korang yang mengenaju negara. Kalau ada aku kenal kau, pecah nanti muka kau. Oh ini Itu dah korang boleh cakap. jangan macam tu. Ini dah kira ugutan. Ini ugutan. Ini dah kira ugutan. Ini dah kira ugutan bang. Abang jangan macam tu bang. Aku tidak kalau kau viralkan muka aku. Tak ada, kita tak ada viralkan muka. Kita tak ada viralkan muka. Rohingya kita ke fikir apa matang, tak kau lah. matang. Kita ni kau budak-budak lagi kena matang. Assalamualaikum. Hari ni Rif terima ugutan dekat Puchong, Kampung Sri Lanka. Rif baru balik terjah. Waktu terjah tadi tengah live ada sedikit ugutan dan Rif nak tunjuk korang ugutan apa. Dan ugutan ni daripada yang dikenali Rahim Bai. Korang tengok video ni sampai habis. Korang tak payah cebok. Korang tak payah Kalau cebok. betul-betul nak pertahankan, Bukan korang yang mengenaju negara. Kalau ada aku kenal kau, pecah nanti muka kau. Oh ini Itu dah korang boleh cakap. jangan macam tu. Ini dah kira ugutan. Ini ugutan. Ini dah kira ugutan. Ini dah kira ugutan bang. Abang jangan macam tu bang. Aku tidak kalau kau viralkan muka aku. Tak ada, kita tak ada viralkan muka. Kita tak ada viralkan muka. Rohingya kita ke fikir apa matang. tak kau lah. Matang. Kita ni kau budak-budak lagi kena matang.